menjadi nadi utama dalam sistem pendidikan masa kini. Dengan kemajuan teknologi, bahan digital kini menjadi alat penting untuk memajukan pendidikan di seluruh dunia. Apa itu bahan digital? Bahan digital merujuk kepada segala jenis kandungan yang boleh diakses dalam format digital seperti buku elektronik, video dan aplikasi interaktif. Ini termasuk sumber pembelajaran yang membolehkan pelajar belajar secara aktif dan fleksibel. Kelebihan bahan digital dalam pendidikan. Bahan digital membolehkan pelajar mengakses pembelajaran pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Dengan alat interaktif, pelajar boleh memahami konsep dengan lebih mendalam. Ia juga menawarkan sumber yang pelbagai. Penggunaan bahan digital oleh guru dan pelajar. Pendidikan digital tidak hanya memberi faedah kepada pelajar, tetapi juga kepada guru. Guru kini boleh menggunakan bahan digital untuk menyampaikan pelajaran dengan cara yang lebih menarik dan berkesan. Pelajar pula boleh berkolaborasi dalam pembelajaran melalui platform pembelajaran digital. Cabaran dalam penggunaan bahan digital. Namun, penggunaan bahan digital juga datang dengan cabaran. Isu seperti sambungan internet yang tidak stabil, kekurangan peranti dan kurangnya kemahiran digital di kalangan pelajar dan guru perlu diatasi. Solusi dan harapan untuk masa depan. Untuk memanfaatkan potensi bahan digital sepenuhnya, kita perlu menyediakan peranti dan latihan yang mencukupi. Dengan kerjasama antara pihak kerajaan, sekolah dan komuniti, pendidikan digital akan terus berkembang dengan memberi manfaat kepada semua. Bahan digital membuka peluang yang luas untuk pendidikan yang lebih inklusif dan fleksibel. Mari kita sama-sama memanfaatkan teknologi untuk memperkasa pendidikan dan menjadikan pembelajaran lebih berkesan dan menarik.